suara seorang gadis berusia 13 tahun yang bergema di sebalik monitor telah mendiamkan sebuah kumpulan penggodam yang telah menghantui Amerika Syarikat selama 17 tahun. Sejurus selepas ucapan ringkasnya, "Hello, semua, para penjenayah yang selama ini gagal dijejaki oleh sesiapa pun mula kelam kabut mematikan bekalan kuasa." Pada saat itu, yang duduk di hadapan skrin komputer bukanlah Biro Siasatan Persekutuan, FBI atau Agensi Keselamatan Negara, tetapi seorang pelajar biasa dari Malaysia. Kisah hari ini adalah tentang Aina. Sebelum menonton video ini, sila langgan dan tekan butang suka. Ia akan menjadi pendorong semangat yang besar untuk kami. Di sebuah pangsapuri kecil di Austin, Texas, Aina yang berusia 13 tahun tinggal berdua bersama ayahnya. Walaupun bandar ini merupakan sebuah hub teknologi yang setanding dengan lembah silikon, bagi Aina, ia masih sebuah tempat yang asing. Sudah 6 tahun berlalu sejak dia meninggalkan Malaysia pada usia 7 tahun, tetapi dia masih belum dapat menyesuaikan diri sepenuhnya, terutamanya dengan rakan-rakan sebayanya di sekolah. Masih ada dinding gaib yang memisahkan mereka. Bilik Aina sangat berbeza daripada bilik gadis sebayanya. Di satu sudut dinding, terdapat kit eksperimen pelayan dan pelbagai komponen komputer yang tersusun rapi, manakala di atas mejanya bertimbun ratusan buku pengatur caraan. Buku-buku seperti Advanced Python Programming, Complete Guide to Network Security dan Principles of Hacking and Security adalah sahabat karibnya. Berbanding anak patung, alat solek atau poster idola, papan kekunci, monitor dan pelbagai jenis kabel memenuhi biliknya. Pada satu nota tulisan tangan yang ditampal di dinding, tertulis nama syarikat yang akan aku tubuhkan, Aina Tech, gabungan namanya dan perkataan teknologi. Di sekolah, Aina adalah seorang murid yang tidak menonjol. Walaupun fasih berbahasa Inggeris, pelat Malaysianya yang masih ada dan sifatnya yang pendiam membuatkan dia dianggap sebagai budak yang terlalu senyap di kalangan rakan-rakannya. Pada waktu makan tengah hari, dia sering duduk bersendirian di sudut sambil membaca majalah komputer atau menyelesaikan masalah matematik. Kadang-kadang, apabila murid lain menghampirinya dan bertanya, "Aina, awak selalu buat apa?" Aina akan menjawab dengan suara perlahan, "Saya sedang belajar." Rakan-rakannya akan berbisik sesama sendiri, "Pelik betul budak tu, kenapa dia baca buku susah macam tu pada usia kita?" Namun, sebaik sahaja pulang ke rumah, Aina berubah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Sejak dari saat dia membuka pintu depan, matanya bersinar semula. Rutin hariannya adalah melempar beg sekolah dan terus berlari ke biliknya untuk menghidupkan komputer ribanya. Apabila skrin komputer menyala, wajah Aina menjadi ceria seolah-olah bertemu dengan rakan lama. Baginya, komputer bukan sekadar alat, ia adalah kotak ajaib yang merealisasikan idea dan impiannya. Berkat ayahnya, Encik Kamal, yang merupakan seorang pakar keselamatan korporat, Aina terdedah kepada dunia komputer secara semula. Jadi sejak kecil, dia mula menggunakan sistem operasi Linux sejak darjah 3 dan belajar sendiri bahasa Python dan Go, serta struktur mesin maya. Ketika kebanyakan kanak-kanak seusianya leka dengan permainan atau media sosial, Aina sedang mengkaji keselamatan pelayan dan struktur rangkaian. Baginya, setiap baris kod yang rumit adalah kepingan teka-teki yang menarik dan kegembiraan yang dirasai apabila programnya berjaya disiapkan dan berfungsi dengan baik, tidak dapat ditandingi oleh apa-apa pun. "Aina, macam mana sekolah hari ni?" tanya ayahnya selepas pulang dari kerja. Aina selalu menjawab, "Acuh tak acuh. Biasa je. Tak ada apa-apa yang istimewa." Tetapi, apabila ayahnya mula bercerita tentang isu keselamatan di pejabat, riak wajah Aina serta-merta berubah. Matanya bersinar dan dia akan menghujani ayahnya dengan pelbagai soalan, menunjukkan kehausan akan ilmu pengetahuan seumpama orang dahaga yang menemui air. "Ayah, kaedah baru apa yang penggodam guna sekarang? Macam mana teknologi untuk memintas firewall berkembang? Apa corak pencerobohan pelayan yang paling perlu diberi perhatian?" Soalan Aina seakan tiada penghujungnya. Kadang-kadang dia akan mengajukan soalan teknikal yang begitu mendalam sehingga ayahnya sendiri sukar untuk menjawab serta-merta, membuatkan ayahnya terkejut.
Setiap kali itu berlaku, ayahnya akan berfikir dalam hati, anak ini benar-benar mempunyai bakat yang istimewa. Selepas makan malam, ketika ayahnya menonton televisyen, Aina akan tekun membuat pengekodan seorang diri di dalam biliknya. Sambil membuat pengekodan sehingga lewat malam, Aina sering bercakap sendirian. Suatu hari nanti, aku akan mengubah dunia. Aku akan buktikan kepada semua orang yang memandang rendah pada aku, sebab aku muda dan seorang perempuan. Mimpinya jelas. Seperti Mark Zuckerberg yang mengasaskan Facebook, dia mahu membina sebuah syarikat global, tetapi dia mempunyai matlamat istimewanya sendiri, menjadi pengasas wanita pertama syarikat siber korporat di dunia. Bagi Aina, pengatur caraan bukan sekadar hobi. Ia adalah proses mencari identiti diri dan pada masa yang sama, persediaan untuk masa depan. Setiap kali kod-kod yang rumit memenuhi skrin, Aina merasakan satu kepuasan yang aneh. Seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan dunia melalui bahasanya sendiri. Dia sering berfikir, orang fikir aku tak tahu apa-apa sebab aku masih muda, tapi aku dah tahu apa yang aku mahu. Dan aku juga tahu apa yang perlu aku lakukan untuk mencapainya. Kadang-kadang, apabila dia melihat keluar tingkap sambil membuat pengekodan lewat malam, lampu-lampu bandar Austin kelihatan berkelip-kelip. Sambil melihat lampu-lampu itu, Aina berazam. Suatu hari nanti, namanya akan dikenali di bandar ini, tidak, di seluruh dunia, dan impian itu bakal menjadi kenyataan lebih cepat daripada yang disangkakannya. Pada suatu petang yang biasa, satu perubahan besar berlaku dalam hidup Aina. Wajah ayahnya, yang pulang dari kerja pada pukul 6.30 petang seperti biasa, kelihatan sama sekali berbeza. Biasanya, walaupun letih, dia akan tersenyum mesra apabila melihat Aina. Tetapi pada hari itu, bayang-bayang kegelapan menyelubungi wajahnya ketika dia melangkah masuk. Tanpa melonggarkan tali lehernya, dia terus menuju ke ruang tamu dan membuka komputer ribanya. "Ayah, ada apa-apa yang tak kena?" tanya Aina dengan berhati-hati. Ayahnya tergesa-gesa memeriksa email syarikat dan mengeluh panjang. Keluhan itu dipenuhi dengan kebimbangan dan keputusasaan yang berat. Aina tidak pernah melihat ayahnya begitu, jadi dia menjadi semakin risau. "Black Lucid bergerak lagi," kata ayahnya dengan suara yang berat. "Kali ini, sasaran mereka ialah pelayan utama syarikat kita." Sebaik sahaja mendengar nama itu, jantung Aina mula berdegup kencang. Black Lucid. Dia juga pernah melihat nama itu beberapa kali di forum keselamatan internet. Black Lucid adalah sebuah kumpulan penggodam legenda yang identitinya gagal didedahkan oleh kerajaan Amerika Syarikat selama 17 tahun. Pakar jenayah siber terhebat dari FBI dan penganalisis perisikan dari NSA hanya dapat mengesahkan kewujudan mereka, tetapi gagal memahami siapa mereka sebenarnya. Mereka muncul dan hilang seperti hantu dalam dunia digital. Setiap kali mereka bergerak, syarikat-syarikat akan mengalami kerugian berbilion-bilion dolar dan kadang-kadang terpaksa ditutup sepenuhnya. Syarikat tempat ayahnya bekerja, Solid Shield, adalah sebuah syarikat keselamatan bersaiz sederhana di Austin. Ia memainkan peranan penting dalam melindungi data ratusan syarikat kecil dan sederhana serta syarikat besar. Jika Black Lucid menyerang tempat ini, kesan rantaiannya tidak dapat dibayangkan. "Apa sebenarnya yang Black Lucid buat?" tanya Aina. Ayahnya mengeluh panjang sebelum mula menjelaskan. "Mereka adalah organisasi yang melumpuhkan sepenuhnya pelayan syarikat dan menuntut wang tebusan yang besar. Puluhan syarikat telah menjadi mangsa, tetapi tiada siapa yang berjaya mendedahkan identiti mereka. FBI telah berusaha sedaya upaya, tetapi tidak berhasil." Sambil mendengar penjelasan ayahnya, minat Aina semakin mendalam. Pada masa yang sama, satu perasaan tanggungjawab yang aneh mula timbul dari lubuk hatinya. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ia adalah satu semangat untuk mencabar masalah yang gagal diselesaikan oleh orang dewasa selama 17 tahun. Tanpa disedari, Aina menggenggam erat penumbuknya. "Adakah cara serangan mereka diketahui?" soalan Aina berterusan. Melihat wajah serius anak perempuannya, ayahnya menjelaskan dengan lebih terperinci.
Biasanya, mereka akan mencari kelemahan dalam pelayan, menceroboh masuk dan kemudian menyulitkan semua data supaya tidak dapat digunakan. Selepas itu, mereka akan menggugut untuk membayar wang jika mahu data itu dipulihkan. Masalahnya ialah mereka terlalu bijak, hampir mustahil untuk dijejaki. Pada saat itu, sesuatu telah tercetus dalam fikiran Aina. Ia bukan sekadar rasa ingin tahu, tetapi satu motivasi yang kuat. Timbul fikiran, mampukah dia menyelesaikan masalah yang gagal diselesaikan oleh orang dewasa? Sudah tentu, dia tahu itu adalah idea yang melulu, tetapi pada masa yang sama, dia yakin bahawa dia mungkin mempunyai pendekatan uniknya sendiri. "Ayah, boleh tak saya tolong?" tanya Aina dengan berhati-hati. "Saya nak cuba cari cara untuk halang pencerobohan penggodam ni sebelum ia berlaku." Terdapat keseriusan yang luar biasa dalam suaranya. Ayahnya memandang anak perempuannya dengan riak wajah yang bercampur baur. Di satu sisi, dia berbangga dengan semangat dan keyakinan Aina, tetapi di sisi lain, dia bimbang tentang realiti keadaan. Ini bukan satu permainan. Ia adalah masalah yang melibatkan berbilion-bilion dolar dan pakar-pakar terhebat pun sudah angkat tangan. "Baiklah, cubalah," kata ayahnya. "Tapi jangan terlalu memaksa diri dan jangan buat apa-apa yang berbahaya." Ayahnya berfikir dalam hati, apa yang boleh Aina yang masih muda ni lakukan? Namun, pada masa yang sama, kerana dia lebih mengenali bakat anaknya berbanding sesiapa pun, dia juga berfikir bahawa ia mungkin bukan sesuatu yang mustahil. Malam itu, cabaran sebenar Aina bermula. Sebaik sahaja pulang dari sekolah, dia terus pulang ke rumah dan mula mengumpul semua maklumat tentang Black Lucid. Dari khabar angin di internet hingga analisis di forum keselamatan profesional, dia menyerap segalanya. Dia menyerap ilmu pengetahuan seperti span menyerap air. Aina duduk di hadapan komputer sehingga lewat malam. Skrinnya dipenuhi dengan pelbagai hasil carian dan dokumen teknikal. Dia menganalisis corak serangan Black Lucid pada masa lalu dan mengkaji metodologi teknikal yang mereka gunakan. Dia mula menyusun gambaran keseluruhan dengan mencantumkan setiap kes serangan seperti kepingan teka-teki. Sebulan telah berlalu. Rutin harian Aina telah berubah sepenuhnya. Perkara pertama yang dilakukannya sebaik sahaja bangun pagi adalah memeriksa berita berkaitan Black Lucid dan di sekolah, dia sering membaca bahan-bahan berkaitan keselamatan secara senyap-senyap semasa kelas. Ketika rakan-rakannya berborak semasa makan tengah hari, Aina akan membaca tesis mengenai teknik pertahanan penggodaman di sudut perpustakaan. Baginya, ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Ia adalah peluang untuk membuktikan nilai dirinya. Setiap malam, Aina menghabiskan masanya di hadapan komputer. Ketika rakan-rakan sekolahnya menonton televisyen atau bermain permainan, Aina sedang menganalisis korak penggodaman Black Lucid. Dia sentiasa mengkaji bagaimana mereka menceroboh pelayan dan bagaimana mereka meminta sistem keselamatan. Sambil menganalisis puluhan kes serangan satu persatu, Aina perlahan-lahan mula menemui corak unik mereka. "Pielek, ada sesuatu yang berbeza dengan penggodam lain," Aina bercakap sendirian. Penggodam biasa bergerak secepat dan secekap mungkin untuk mendapatkan wang, tetapi Black Lucid berbeza. Mereka seolah-olah seperti artis, mempunyai falsafah dan metodologi unik mereka sendiri. Mereka juga mempunyai corak meninggalkan mesej khas setiap kali menyerang dan hanya aktif pada waktu-waktu tertentu. Kemudian, Aina menemui satu titik buta yang kritikal dalam pendekatan pakar keselamatan sedia ada. Semua pakar hanya menumpukan perhatian kepada kaedah pertahanan untuk menghalang Black Lucid daripada mencuri data selepas mereka menceroboh pelayan. Ia adalah pemikiran yang sama seperti cuba melindungi peti besi selepas pencuri sudah masuk ke dalam rumah. Tetapi Aina memikirkan pendekatan yang sama sekali berbeza. "Ya, ini dia." Aina teruja dengan ideanya, iaitu untuk menyekat pencerobohan itu sendiri terlebih dahulu dan pada masa yang sama menjejaki semula laluan sambungan mereka. Ia adalah pemikiran yang sama seperti mengesan pencuri sebelum mereka masuk ke dalam rumah dan sebaliknya mencari rumah mereka. Ini adalah idea revolusioner yang mengubah keseluruhan paradigma keselamatan sedia ada. Aina segera mula membuat pengekodan.
Dengan menggunakan bahasa Python dan Go, dia mula membangunkan sistem yang dapat mengesan corak komunikasi khas Black Lucid dalam masa nyata dan menjejaki lokasi mereka melalui pintu belakang, backdoor, sebaik sahaja mereka cuba menceroboh. Ini adalah satu anjakan paradigma daripada pertahanan pasif kepada penjejakan aktif. Sambil membuat pengekodan sepanjang malam, Aina sering berbual dengan dirinya sendiri. Adakah ini akan berkesan? Tidak, kaedah ini terlalu mudah. Aku perlu jadikannya lebih kompleks. Algoritma sentiasa berputar di dalam kepalanya. Setiap baris kod adalah satu cabaran kepada Black Lucid. Selepas 3 minggu bekerja tanpa tidur, Aina akhirnya berjaya melengkapkan sistem vaksinnya sendiri. Dia menamakannya M-Trace. Gabungan MI untuk Malaysia dan Trace yang bermaksud jejak. Ia merangkumi identiti dan matlamat Aina. Sistem ini merupakan kaedah terobosan yang mengesan frekuensi komunikasi tertentu Black Lucid dan, pada saat mereka cuba menyambung, ia akan menceroboh sistem mereka untuk mendapatkan lokasi dan maklumat mereka. Apabila program itu selesai, Aina dilanda perasaan yang aneh. Dia merasa yakin tetapi pada masa yang sama, takut. Jika ini benar-benar berkesan, ia bermakna seorang gadis berusia 13 tahun telah menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan selama 17 tahun. Tetapi jika ia gagal, ia hanya akan mendedahkan sikap melulunya. Ayah, tolong tengok ni, kata Aina dengan suara yang bergetar. Ayahnya yang baru pulang dari kerja memandang skrin komputer anaknya dengan wajah letih. Pada mulanya, dia tidak menganggapnya serius, tetapi sebaik sahaja dia meneliti kod Aina, satu persatu, riak wajahnya berubah sepenuhnya. Ini adalah kaedah yang belum pernah dicuba oleh agensi kerajaan pun. Ayahnya memandang skrin dengan riak tidak percaya. Walaupun telah bekerja dalam industri keselamatan selama 20 tahun, dia tidak pernah terfikir tentang pendekatan seperti ini. Program yang dicipta oleh anaknya sedang mencadangkan satu paradigma baru yang tidak pernah difikirkan oleh pakar sebelum ini. Hebatnya, Aina, kata ayahnya dengan suara terharu. Ayah mesti laporkan ini kepada syarikat. Namun, Aina kelihatan bimbang. Ayah, adakah orang dewasa akan percaya program yang dibuat oleh budak macam saya? Terdapat kerisauan dalam suaranya. Ayahnya menepuk bahu anaknya dan berkata, tak apa, kalau kau ada kemahiran sebenar, umur tak penting. Namun, dalam hatinya, ayahnya sendiri tidak begitu yakin. Dia bimbang sama ada pihak pengurusan syarikat akan mengambil serius program yang dibuat oleh seorang gadis berusia 13 tahun. Tetapi, tiada pilihan lain. Ancaman Black Lucid semakin menjadi kenyataan dan ini adalah satu-satunya harapan mereka. Keesokan harinya, selepas ayahnya membawa program Aina ke syarikat, hasilnya jauh lebih teruk daripada yang dijangkakan. Reaksi para eksekutif yang berkumpul di bilik mesyuarat Solid Shield sangat dingin. Ketua Jabatan IT, selepas mendengar penjelasan ayahnya, berkata dengan nada sinis, "Encik Kamal, awak serius ke nak lindungi data syarikat bernilai berbilion dolar dengan mainan budak?" Suasana di bilik mesyuarat menjadi semakin tegang. Eksekutif lain juga menunjukkan reaksi yang sama. Kami faham rasa ingin tahu seorang kanak-kanak, tetapi ini bukan bahan jenaka. Kita perlu gunakan sistem yang dicipta oleh pakar yang terbukti. Siapa yang akan bertanggungjawab jika berlaku kesilapan? Suara mereka dipenuhi dengan prasangka yang mendalam terhadap umur dan jantina Aina. Ayahnya cuba menjelaskan dengan bersungguh-sungguh, "Tuan-tuan, jika tuan-tuan melihat sendiri logik program ini, tuan-tuan akan faham, ini adalah pendekatan yang benar-benar inovatif." Tetapi tiada siapa yang mahu mendengar. Bagi mereka, prasangka terhadap seorang gadis berusia 13 tahun telah menjadi dinding yang menghalang semua kemungkinan. Akhirnya, mesyuarat berakhir dengan keputusan untuk menolak program Aina. Hanya ketua pegawai eksekutif yang berkata, "Saya dapat rasakan keyakinan Encik Kamal. Mana tahu, apa kata kita cuba sekali." Yang lebih mengejutkan adalah reaksi FBI. Apabila ayahnya menyerahkan program Aina kepada pasukan siasatan siber, ejen yang bertugas berkata melalui telefon, "Ini cuma projek comel yang dibuat oleh seorang kanak-kanak. Lebih baik Encik hentikan permainan berbahaya seperti ini."
Kami bekerjasama dengan pakar sebenar. Suara itu dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Melihat riak wajah ayahnya yang pulang ke rumah, Aina sudah memahami segalanya. Tanpa berkata apa-apa, dia masuk ke biliknya dan menutup pintu. Sambil berbaring di atas katil dan memandang siling, Aina merasakan kekecewaan yang mendalam buat pertama kalinya. Rasa sesak dan marah yang datang dari lubuk hatinya menekan dirinya. Kenapa mereka pandang rendah pada aku hanya kerana aku muda? Air mata panas mengalir dari mata Aina. Kalau apa yang aku buat ni salah, buktikanlah. Kenapa mereka tak beri aku peluang langsung? Buat pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasai dinding prasangka yang besar. Dunia yang menilai berdasarkan umur dan jantina luaran, bukan kemahiran atau nilai idea, terasa sangat tidak adil dan mengecewakan. Namun, Aina tidak berputus asa. Dia mengesat air matanya dan duduk semula di hadapan komputer. Penghinaan ini sebaliknya menjadikan keazamannya lebih kuat. Suatu hari nanti, aku akan tunjukkan kepada semua orang yang memandang rendah pada aku kerana aku muda dan seorang perempuan. Dia mengetap gigi dan mula menyempurnakan programnya. Setiap baris kod adalah satu cabaran terhadap prasangka. Pada masa itu, di pasukan siasatan siber FBI, ketua pasukan Robert Benson yang menerima program Aina mula berasa cemas. Secara luaran, dia menolaknya sebagai permainan kanak-kanak, tetapi sebenarnya dia mempunyai urusan rahsia dengan Black Lucid. Dia adalah seorang pengkhianat yang membocorkan maklumat siasatan dan menerima habuan. Jika program ini benar-benar berkesan, identitinya berisiko terdedah. Benson secara senyap menghantar mesej kepada orang hubungannya di Black Lucid, hati-hati. Ada seorang budak cipta sistem pengesanan baru. Kemungkinan besar tak menjadi, tapi berjaga-jaga, hentikan aktiviti buat sementara waktu. Namun, ahli Black Lucid hanya mentertawakannya. Kerajaan pun tak dapat tangkap kita selama 17 tahun. Kenapa nak takut dengan program ciptaan budak kecil? Beberapa hari kemudian, Aina merasakan dirinya lebih terasing di sekolah. Pandangan rakan-rakannya terasa lebih dingin dan keyakinannya terhadap apa yang dilakukannya mula goyah. Semasa waktu makan tengah hari, seorang rakan berkata sambil melihat Aina yang duduk bersendirian, Aina tu selalu buat benda pelik. Dia ingat dia boleh buat benda yang orang dewasa pun tak boleh buat ke? Namun, pada malam itu, Aina mengukuhkan semula kepercayaannya. Berdiri di hadapan cermin, dia berkata kepada dirinya sendiri, jangan putus asa. Peluang untuk membuktikan aku betul pasti akan datang. Matanya memancarkan ketabahan yang tidak akan tunduk. Ia adalah tekad yang senyap tetapi teguh dari seorang gadis yang menentang prasangka dunia. Detik penentuan telah tiba. Pada suatu petang hujung minggu, Aina sedang belajar pengekodan bersama ayahnya di rumah. Cahaya matahari yang menyinari melalui tingkap mencipta suasana yang damai, tetapi tiba-tiba telefon bimbit ayahnya berdering dengan tajam. Ia adalah panggilan kecemasan dari pasukan keselamatan syarikat. Encik Kamal, ada masalah besar. Suara di hujung talian dipenuhi dengan kecemasan. Ada cubaan akses yang tidak dikenali dikesan pada pelayan utama. Berdasarkan koraknya, ia kelihatan seperti Black Lucid. Pada saat itu, ketenangan di ruang tamu pecah. Kumpulan penggodam legenda yang tidak dapat dihalang oleh sesiapa pun selama 17 tahun akhirnya telah bergerak. Ayahnya serta-merta menjadi cemas. Ayah kena pergi ke pejabat sekarang juga. Tetapi Aina menghalangnya dengan tenang. Ayah, tak cukup masa. Lebih cepat kalau kita tangani dari sini. Suaranya mempunyai ketenangan yang luar biasa, seolah-olah dia telah bersedia untuk saat ini. Ayahnya mengangguk dan segera mengakses sistem syarikat melalui komputer di rumah. Skrinnya dipenuhi dengan mesej amaran merah yang berkelip tanpa henti. Cubaan pencerobohan dari luar dikesan dalam masa nyata dan skala serta kecanggihannya melampaui imajinasi. Ayahnya cuba mengunci keselamatan pelayan utama dalam keadaan panik, tetapi serangan Black Lucid jauh lebih sistematik dan canggih daripada yang dijangkakan. Alamak! Mereka dah berjaya melepasi lapisan pertama firewall. Peluh dingin mengalir di dahi ayahnya. Walaupun telah bekerja dalam industri keselamatan selama 20 tahun, ini adalah kali pertama dia melihat serangan pada tahap ini.
Ia seolah-olah pemangsa digital yang sempurna sedang menghampiri mangsanya. Pada saat itu, Aina berkata dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan, "Ayah, apa kata kita cuba program saya?" Matanya dipenuhi dengan harapan, bukan ketakutan. Inilah saat yang ditunggu-tunggunya. Ayahnya teragak-agak seketika. Tetapi tiada pilihan lain. Dalam keadaan di mana semua sistem pertahanan sedia ada sedang dilumpuhkan, program anaknya adalah harapan terakhir. "Baiklah, mari kita cuba." Suaranya bercampur antara keputusasaan dan harapan. Aina segera menghidupkan komputer ribanya dan mengaktifkan sistem M-Trace. Pada saat itu, jari jemarinya bergerak di atas papan kekunci dengan begitu cekap, seperti seorang pemain piano. Kod-kod yang telah disiapkannya selama berjam-jam malam mula hidup satu persatu. Sebaik sahaja program dimulakan, skrin Aina dipenuhi dengan data yang mengalir seperti air terjun. Tetapi ini bukan sekadar senarai data. Sistem Aina sedang menganalisis korak sambungan Black Lucid dalam masa nyata dan menjejaki cap jari digital unik mereka. Ia sedang mencari kelemahan mereka yang tidak pernah ditemui oleh sesiapa pun selama 17 tahun. Dah jumpa? Mata Aina bersinar. Skrinnya memaparkan maklumat lokasi masa nyata Black Lucid, sebuah gudang terbiar di New Jersey. Maklumat yang menunjukkan mereka sedang mengakses dari sana dipaparkan dengan tepat. Ayahnya memandang skrin anaknya dengan riak tidak percaya. Tetapi Aina tidak berhenti di situ. Dia mempunyai rancangan yang lebih berani. Bukan sekadar mengenal pasti lokasi mereka, tetapi melihat wajah mereka secara langsung. "Aina, bukankah itu terlalu bahaya?" Ayahnya berkata dengan cemas, tetapi Aina sudah berada dalam keadaan tumpuan yang mendalam. Beberapa minit kemudian, satu keajaiban berlaku. Kamera web komputer yang digunakan oleh Black Lucid telah digodam dan wajah mereka muncul di skrin Aina. Skrin itu menunjukkan 3 atau 4 lelaki muda duduk di hadapan beberapa komputer bekerja dengan tekun. Identiti sebenar kumpulan penggodam legenda yang tersembunyi selama 17 tahun akhirnya terdedah. Aina segera menangkap gambar wajah mereka dan dia merancang sesuatu yang lebih mengejutkan. Melalui kamera webnya sendiri, dia menggunakan kesan topeng dan memaparkan wajahnya di semua monitor Black Lucid. Ini bukan sekadar penjejakan, tetapi serangan psikologi. Pada saat itu, dunia seakan terhenti. Skrin Aina memaparkan dengan jelas identiti sebenar Black Lucid yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa pun selama 17 tahun. 3 atau 4 lelaki muda beroperasi dari kegelapan dengan puluhan komputer telah meneror syarikat-syarikat di seluruh Amerika, tetapi kini giliran mereka pula untuk cemas. Aina menarik nafas dalam-dalam. Ini bukan sekadar pengesanan penggodam, tetapi satu detik bersejarah. Seorang gadis berusia 13 tahun telah melakukan apa yang gagal dilakukan oleh kerajaan Amerika Syarikat. Tetapi baginya, ia mempunyai makna yang lebih penting. Ia adalah detik simbolik perjuangan menentang prasangka. Duduk di hadapan kamera webnya, Aina menggunakan kesan topeng yang istimewa, topeng misteri yang kelihatan seperti seorang kesatria keadilan dalam dunia digital. Dan akhirnya, saat itu tiba, wajah bertopeng Aina muncul serentak di semua monitor Black Lucid. Para penggodam di dalam gudang itu tergamam seketika. "Hello, semua." Suara Aina bergema melalui pembesar suara mereka. Tiada ketakutan dalam suaranya. Sebaliknya, ia dipenuhi dengan ketenangan dan keyakinan. Di hadapan penjenayah legenda yang telah mengelak daripada dikesan selama 17 tahun, gadis itu tidak gentar kerana dia yakin bahawa dia sedang melakukan perkara yang betul. Ahli-ahli Black Lucid benar-benar panik melihat imej gadis bertopeng yang tiba-tiba muncul di monitor mereka. "Apa ni? Siapa yang ceroboh sistem kita?" Suara mereka buat pertama kalinya bercampur dengan ketakutan. Selama 17 tahun, mereka telah mentertawakan semua pakar yang cuba menjejaki mereka. Tetapi saat ini berbeza. "Saya rasa saya dah tahu siapa awak semua." Aina terus bercakap. Program pengubah suaranya menjadikan suaranya lebih misteri, tetapi keazaman di dalamnya tidak goyah. "Awak semua dah bersembunyi terlalu lama, tapi sekarang dah berakhir. Ini bukan sekadar ugutan. Ia adalah satu pengisytiharan keadilan yang teguh." Para penggodam serta-merta panik.
Salah seorang daripada mereka menjerit, "Matikan kuasa! Matikan semuanya sekarang!" Tirai tanpa nama yang telah melindungi mereka selama 17 tahun telah terkoyak dalam sekelip mata. Mereka tergesa-gesa mematikan semua komputer, tetapi sudah terlambat. Aina telah memperoleh semua data yang diperlukan. Pada saat itu, ayahnya memandang anaknya dengan perasaan terharu yang tidak terkata. Anaknya bukan sahaja mencipta satu program, tetapi telah menggunakan teknologi sebagai alat untuk merealisasikan keadilan sosial. Ini adalah kemenangan moral yang melampaui kemenangan teknikal. "Aina, hebatnya kamu," suara ayahnya bergetar. Tetapi Aina kelihatan seolah-olah masih ada kerja yang perlu dilakukan. Dia segera menyusun semua data yang diperoleh dan menghantarnya kepada FBI. Tetapi kali ini, ia disertakan dengan bukti muktamad yang tidak boleh mereka abaikan. Mujurlah, kebocoran data syarikat ayahnya berjaya dihalang sepenuhnya. Program Aina telah menyekat pencerobohan Black Lucid. Tetapi yang lebih penting, kes besar yang tidak dapat diselesaikan selama 17 tahun akhirnya menemui titik penyelesaian. Beberapa jam kemudian, ejen FBI menyerbu gudang di New Jersey berdasarkan maklumat lokasi yang diberikan oleh Aina. Di sana, ahli-ahli teras Black Lucid telah ditahan. Kumpulan penggodam legenda yang telah memperdaya agensi kerajaan selama 17 tahun telah tumbang di hadapan keberanian dan bakat seorang gadis. Tetapi kejutan sebenar baru bermula. Semasa siasatan, satu fakta yang lebih mengejutkan terdedah. Di dalam organisasi Black Lucid, terdapat pegawai atasan FBI yang terlibat. Terutamanya, Ketua Pasukan Siasatan Siber, Robert Benson, yang telah meremehkan program Aina sebagai permainan kanak-kanak, didapati sebagai dalang utama. Benson telah membocorkan maklumat siasatan dan menerima habuan yang besar sebagai pengkhianat. Apabila dia mengetahui tentang program Aina, dia sengaja mengabaikan dan mengejeknya. Dia telah menggunakan prasangka terhadap umur dan jantina untuk menyembunyikan kebenaran. Apabila semua fakta ini terdedah, Aina dilanda perasaan yang bercampur baur. Dia gembira dengan kemenangannya, tetapi pada masa yang sama, dia merasakan kekecewaan yang mendalam terhadap dunia orang dewasa. Namun, dia menyedari bahawa inilah sebabnya mengapa dia perlu mengubah dunia. Apabila berita penangkapan Black Lucid hasil usaha Aina tersebar, reaksi semua orang yang sebelum ini memandang rendah kepadanya berubah secara drastik. Namun, di sebalik perubahan ini, apa yang Aina rasakan bukan sekadar rasa pencapaian. Sebaliknya, ia menjadi satu kesempatan untuk merenung secara mendalam tentang aspek-aspek kompleks dan bercanggah dalam masyarakat manusia. Ketua Pasukan Siasatan Siber FBI yang baru, Grace Miller, datang sendiri ke rumah Aina. Wajahnya menunjukkan permohonan maaf yang tulus dan rasa hormat pada masa yang sama. "Cik Aina, kami benar-benar minta maaf. Kami terperangkap dalam prasangka dan gagal mengiktiraf bakat awak." Suara Miller dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Tetapi reaksi Aina berbeza daripada yang dijangkakan. Dia menjawab dengan suara yang tenang tetapi matang. "Saya terima permohonan maaf itu. Tetapi, tolong faham bahawa ini bukan masalah peribadi, tetapi masalah sistem." Kata-kata yang keluar dari mulut seorang gadis berusia 13 tahun itu mengandungi wawasan yang sukar dipercayai. Dia sudah menyedari keperluan untuk perubahan sosial, melampaui pencapaian peribadi. Di syarikat Solid Shield, para eksekutif yang sebelum ini meremehkan program Aina serentak mengubah sikap mereka. Ketua Jabatan IT menghubungi ayahnya dan berkata, "Encik Kamal, anda mempunyai anak perempuan yang sungguh hebat. Kami terlalu terperangkap dalam prasangka." Namun, di sebalik pengiktirafan yang terlewat ini, Aina merasakan kepahitan. Perhatian media juga meletup. Saluran berita di seluruh negara membuat liputan tentang kisah Aina dengan tajuk seperti "Gadis berketurunan Malaysia selesaikan kes 17 tahun yang tidak terungkai." Namun, sesetengah media masih cuba menggambarkan pencapaiannya sebagai satu kejayaan kebetulan seorang kanak-kanak pintar. Melihat reaksi ini, Aina menyedari bahawa apa yang perlu dihadapinya bukan sekadar masalah teknikal, tetapi struktur persepsi masyarakat.
Perubahan di sekolah lebih dramatik. Rakan-rakan yang sebelum ini menganggap Aina sebagai budak pelik tiba-tiba datang meminta tanda tangan dan temu bual. Tetapi Aina tahu bahawa perhatian yang tiba-tiba ini bukan datang dari pemahaman yang sebenar. Mereka masih tidak melihat dirinya yang sebenar. Perubahan yang paling bermakna berlaku di syarikat ayahnya. Ketua Pegawai Eksekutif menawarkan Aina satu latihan industri khas. Kami ingin membeli paten program Cik Aina dengan harga yang tinggi. Dan bagaimana jika kita bersama-sama membina masa depan syarikat kita? Ini adalah satu tawaran luar biasa yang belum pernah berlaku sebelum ini. Tetapi jawapan Aina lebih mengejutkan. Terima kasih atas tawaran itu, tetapi saya terpaksa menolaknya dengan hormat. Suara Aina tegas. Saya tidak mahu diserap ke dalam sistem sedia ada, tetapi saya mahu mencipta sistem yang baru. Saya akan membina syarikat saya sendiri untuk membantu mereka yang benar-benar memerlukan. Ini bukan sekadar penolakan, tetapi satu pilihan yang berdasarkan falsafahnya sendiri. Di sebalik keputusannya ini, terdapat renungan yang mendalam. Melalui kes Black Lucid, Aina menyedari bahawa teknologi bukan sekadar alat, tetapi boleh menjadi satu cara untuk merealisasikan keadilan sosial. Pada masa yang sama, dia juga merasai betapa mendalamnya prasangka dan diskriminasi. Pengalaman ini telah mengubah sepenuhnya pandangan hidupnya. Sementara itu, di dalam FBI, satu reformasi besar-besaran bermula. Robert Benson dan konco-konconya didakwa dan seluruh pasukan siasatan siber disusun semula. Ketua pasukan baru, Miller, mengambil pengajaran daripada kes Aina dan mewujudkan garis panduan baru untuk meneliti semua cadangan secara adil tanpa mengira umur atau jantina. Melihat perubahan ini, Aina mula berfikir lebih mendalam tentang peranannya. Dia bukan sekadar menangkap satu kumpulan penggodam, tetapi telah mendedahkan titik buta dalam sistem sosial dan menjadi pemangkin kepada perubahan. Ini adalah satu pencapaian yang mempunyai makna sosial yang melangkaui kemenangan peribadi. Teknologi tidak neutral, kata Aina kepada ayahnya. Ia boleh menjadi baik atau jahat bergantung pada nilai dan tujuan orang yang menggunakannya. Saya mahu membina dunia yang lebih adil melalui teknologi. Ini adalah satu kesedaran falsafah yang dicapai oleh seorang gadis berusia 13 tahun. Renungannya ini bukan sekadar pengalaman peribadi, tetapi berhubung dengan nilai-nilai sejagat. Menentang prasangka dan diskriminasi, merealisasikan keadilan dan menggunakan teknologi dengan betul, semua ini menjadi satu misi bersepadu bagi Aina. Dan rancangan konkret untuk merealisasikan misi ini mula terbentuk secara perlahan dalam fikirannya. 3 tahun kemudian, Aina bukan lagi gadis pendiam di pangsapuri kecil itu, tetapi apa yang berubah bukan sekadar kemasyhuran atau pengiktirafan. Perubahan sebenar berlaku dalam dirinya. Rasa tanggungjawab sosial dan keyakinan terhadap keadilan yang disedarinya melalui kes Black Lucid telah menjadi panduan bagi setiap tindakannya. Di sebuah bangunan pejabat moden di pusat bandar Austin, Aina bersama ayahnya sedang membuat persiapan terakhir untuk penubuhan Aina Tech. Ini bukan sekadar penubuhan sebuah syarikat. Ia adalah langkah pertama untuk mencipta dunia digital yang lebih adil dan selamat yang diimpikannya. Pada pernyataan misi syarikat, frasa merealisasikan keadilan sosial melalui teknologi tertulis dengan jelas. Adakah ini jalan yang betul? Kadang-kadang, Aina juga meraguinya, tetapi setiap kali itu berlaku, dia akan teringat wajah orang-orang yang memandang rendah kepadanya semasa kes Black Lucid. Dan dia memikirkan berjuta-juta orang di seluruh dunia yang mungkin mengalami prasangka dan diskriminasi yang sama. Pemikiran ini memberikannya keyakinan. Projek pertama Aina Tech adalah pembangunan penyelesaian keselamatan siber percuma untuk perusahaan kecil dan sederhana di negara-negara berpendapatan rendah. Aina percaya bahawa teknologi bukan milik golongan istimewa sahaja, tetapi harus menjadi barangan awam yang boleh diakses oleh semua orang. Ini adalah pendekatan yang bertentangan dengan logik pasaran kapitalis, tetapi baginya, inilah jalan yang betul. Teknologi harus menjadi alat untuk menyelesaikan ketidaksamaan sosial, kata Aina kepada kaki tangan pertamanya. Pasukannya kecil tetapi kuat.
Semua orang bersetuju dengan falsafah Aina dan turut serta dalam penciptaan nilai sosial, bukan sekadar mengejar keuntungan. Bekerja bersama mereka, Aina mula memahami apa itu kepimpinan sejati. Reaksi antarabangsa juga menyusul. Jawatan Kuasa Penasihat Keselamatan Siber PBB menawarkan Aina jawatan sebagai penasihat. Agensi kerajaan dari 5 negara di seluruh dunia mahu menggunakan teknologi Aina dan beberapa universiti memintanya untuk memberi syarahan khas. Tetapi Aina lebih menumpukan pada matlamat utamanya berbanding perhatian luaran ini. Perubahan yang paling bermakna berlaku dalam bidang pendidikan. Apabila kisah Aina tersebar, ramai wanita muda di seluruh dunia mula berminat dalam bidang pengaturcaraan dan keselamatan siber. Terutamanya bagi wanita di Asia, Aina menjadi seorang idola. Ini adalah kesan rantaian sosial yang berlaku secara semula, jadi tanpa disengajakan oleh Aina. Kamu telah mengubah dunia, kata ayahnya dengan bangga. Tetapi Aina menggelengkan kepalanya. Tidak, apa yang saya lakukan hanyalah permulaan, perubahan sebenar baru bermula. Di sebalik kerendahan hatinya, terdapat tekad untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Perubahan di sekolah juga menakjubkan. Rakan-rakan yang sebelum ini menganggap Aina pelik kini benar-benar menghormatinya. Tetapi yang lebih penting, kanak-kanak lain yang terpinggir mendapat harapan melalui kewujudan Aina. Mereka bertanya, bolehkah saya menjadi seperti Aina? Dan Aina selalu menjawab, sudah tentu boleh. Pada suatu petang, Aina duduk di hadapan komputer ribanya dan menulis sesuatu yang istimewa. Ia adalah sepucuk surat untuk para pembangun muda di seluruh dunia. Ayat-ayat yang muncul di skrin adalah intipati falsafah dan pengalamannya. Usia hanyalah angka. Jantina tidak menentukan kebolehan. Yang penting adalah keberanian untuk melakukan apa yang anda percaya betul sehingga ke akhirnya, jari jemari Aina terus menaip di papan kekunci. Akan ada masanya dunia memandang rendah pada anda. Tetapi itu tidak menentukan nilai anda. Anda sendiri yang perlu membuktikan nilai itu. Sambil menulis ayat terakhir, Aina tersenyum. Tiada yang mustahil. Yang ada hanyalah perbezaan, sama ada seseorang percaya ia boleh dilakukan atau tidak. Ini adalah kepercayaan yang dipegangnya sejak saat dia berhadapan dengan Black Lucid sehingga kini. Pemandangan malam Austin terbentang di luar tingkap, masa depan yang diimpikan oleh gadis yang dipandang rendah dari tingkap yang sama 3 tahun lalu kini menjadi kenyataan. Tetapi bagi Aina, ini bukanlah pengakhiran, tetapi satu permulaan yang baru. Membantu lebih ramai orang untuk menyelahkan bakat mereka dalam dunia tanpa prasangka, itulah misi sebenarnya. Malam itu, Aina mula menulis kod untuk projek seterusnya. Setiap baris yang muncul di skrin membawa keazamannya untuk dunia yang lebih baik. Aina yang kini berusia 16 tahun yakin. Mengubah dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia hanyalah sesuatu yang bermula dari keberanian seorang insan. Sekian dari kami di Jalan Kehidupan yang percaya pada potensi tanpa batas manusia. Jika anda menikmati video hari ini, sila tinggalkan komen memberitahu kami dari mana anda mendengar. Kami ingin mendengar kisah setiap seorang pendengar kami. Terima kasih. Muzik